Hai, selamat tengah hari kawan-kawan. Hari ini saya nak tunjuk you orang interior Captain Tongfeng E. Okey, sebab saya sekarang tengah inspection awalan sambil duduk dalam lori. Okey, saya bawa you orang tengok dia punya interior. Interior dia okey macam ni. Dia memang ada macam old school sikit lah, tapi okey lah, ada orang suka. So ni interior semua dia, tengoklah kan, ada orang suka, ada orang cakap old school. Okey, tengok steering dia okey, sedap. Sini boleh pegang, sini boleh pegang. Okey, sini ada hands free. Tengok Bluetooth boleh hands free. Ini ada volume lah, naik turun. Okey, ini ada tingkap. Tingkap dia tekan naik. Okey, gear. Gear dia 5 tau. 5 gear. Okey, ni gear 1. Okey, ini gear 2. Okey, lepas ni masuk gear 3. Okey, so dia total semua 5 gear. Okey, saya nak tunjuk satu special. Nampak ini? Oh, buka tingkap sini boleh oh. Dia bukan dekat sini tau. Dia dekat sini. Nampak? Sini tekan, tingkap sana buka. Nampak? Ini dia punya special sikit lah. Okey, yang lain semua sama. Itu cup holder dekat situ. Satu cup holder. Itu saja satu cup holder. Lagi satu. Kalau you orang nak gantung kopi ais, Milo ais. Nampak ini. Boleh gantung. Okey, yang lain semua okey sama. Lampu. Lampu kuning lah. Okey. So dia punya itu kelebihan. First, dia Isuzu punya engine. Okey, dia Isuzu punya engine. Okey, yang lain okey. Yang lain biasa. Tapi dia tau, you tengok. Dia luas. Nampak tak? Dia luas. Dia lori mana 3 tan. Okey. Dia ada itu. Nampak? Dia punya angin. Dia punya brake. Pang angin. Okey. Radio biasa-biasa lah. Radio. Okey. Biasa-biasa radio. Okey guys. Kalau you orang nak beli lori, boleh cari saya. Saya Kelvin dari Dakar Truck Solution Sdn Bhd. Kita dekat Kelang, Kapah. Okey. Ada apa-apa mengenai lori pun boleh tanya saya. Okey, jumpa next video. Okey, thank you.